Okay, untuk yang selalu travel kan, especially yang family ni lah, masuk hotel ke plug point tak cukup tu, sama lah, yang tu lah yang masalah saya dulu. Sampai dah sekarang ni saya pakai power adapter daripada Orico ni. Okay, yang first tengok size dia lebih kurang tapak tangan je. Okay, sebab dengan size pocket dia, kita masuk dalam bag pun tak serabut. Okay, so kat sini dia ada 2 port untuk 3 pin plug. Okay, yang total output dia 3250 watt. So kalau kita pergi travel nak guna untuk iron, water heater, ataupun kita nak sambung lagi extension kat sini pun tak ada masalah. Okay, so yang best lagi kat sini dia ada 2 port untuk USB-A dan 2 port untuk Type-C tau. Okay, dan total output untuk Type-C ni adalah 65 watt. So dan kalau kita charge full, maka kita akan dapat super fast charging kat situ. Okay, so kalau ikut kat sini kita boleh charge 4 device serentak. So kalau kita nak sambungkan extension plug lagi kat sini, so lagi banyaklah kita boleh guna untuk charging tu. Okay, dan panjang wire ni dalam 1.2 meter. Okay, so lepas guna gulung je, lepas tu ikat, dah boleh simpan. Serius, power adapter ni memang lifesaver. Lagi-lagi untuk hampa yang selalu travel dan nak pakai dekat rumah pun boleh. Dan dia ada 5 safety protection lagi. Contoh macam litar pintas, overcurrent, overcharge. So tak perlu risau. Sebab dia ada 3 warna yang kita boleh pilih. Serius, warna pastel itu memang cute. Okay, so boleh check harga dengan warna dekat link. Okay, sebelum dia sold out.